mereka pandang bumbung bilik Su yang juga lantai penghuni rumah atas. Dekat bumbung yang bercat putih tu ada tumpukan sebesar piring. Warnanya kekuningan, betul-betul atas tumpukan air yang berbau kapur barus tadi. Kebetulan hari tu Sabtu, tak kerja. Su dan Nina pergi rumah makcik yang tinggal dekat tingkat atas yang mereka panggil Cik Alimah dan bagi tahu mungkin ada paip air dalam lantai biliknya bocor. Tapi kata Cik Halimah dan suaminya Pak Cik Mahat, tak ada pun saluran paip dalam lantai bilik mereka. Sebab saluran paip tu hanya ada dekat bahagian dapur dan bilik air mereka je. Habis tu dari mana datangnya air kekuningan dan berbau kapur barus tadi? Setelah Su ceritakan apa yang jadi pada Cik Halimah dan Pak Cik Mahat, mereka berdua saling berpandangan. Kemudian macam bertelagah. Seorang kata mungkin sebab benda tu dan seorang kata takkanlah benda tu sebab benda tu dah lama. Benda apa? Su dan Nina jadi pelik. Setelah agak lama mereka berbincang, akhirnya Cik Halimah bagi tahu mereka sesuatu perkara yang mengejutkan. Kata Cik Halimah, sebenarnya mereka bukan pemilik rumah tersebut. Mereka hanya menyewa je. Pak Cik Mahat kerja pengawal keselamatan, Cik Halimah pula tukang cuci. Duit tak ada, anak-anak pun semua dah besar. Jadi mereka sewa rumah ni sebab tuan rumah ni bagi harga sewa yang murah. Kenapa murah? Mereka tak tahulah sama ada benda ni ada kaitan dengan apa yang terjadi pada Su. Tapi menurut jiran-jiran yang lama tinggal dekat sini, sebelum Pak Cik Mahat dan Cik Halimah menyewa rumah tu, ada seorang penghuni meninggal dalam rumah ni. Si mati tu lelaki, umurnya pertengahan 60-an. Tinggal seorang diri lepas isteri dan anak perempuan tunggalnya meninggal dunia. Bila tinggal seorang diri, lelaki tu jadi tak berapa sihat. Tambahan pula badannya gemuk dan ada penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi.